Perodua hari ini rasmi memperkenalkan QV EV pertama buatan Malaysia sendiri. Harga RM80,000 Malaysia, tanpa insurans dan juga tanpa bateri. Yang menariknya, Perodua labur 800 juta untuk bangunkan model ni dekat kilang baru Smart Mobility Plan. Bateri LFP 52.5 kW, jarak 445 km, tapi dia mengikut gaya kau tekan pedal lah. Dan yang paling special ada Child Presence Detection. Kalau tertinggal anak ataupun binatang tinggal kat belakang, sistem boleh detect pergerakan bunyi dan bunyi nafas. Ini adalah ciri keselamatan yang jarang ada pada kereta segmen rakyat. Perodua sekarang boleh buat 500 unit sebulan, tapi target nak naik ke 3,000 unit sebulan menjelang Q3 2026. Komponen pun 50% dari vendor tempatan, naik ke 70% menjelang 2030. Memang EV made in Malaysia betul. Dan Perodua perkenalkan konsep bateri as a service, bateri sewa asing daripada harga kereta. Kelebihan dia, bateri jaminan sepanjang hayat. Sewa je, tak payah risau kalau bateri drop. Dan target pembeli dia golongan pertengahan yang nak kereta kedua atau kereta ulang alik harian. Warna ada dua je, Ice Blue dan Caviar Grey, tapi hanya jual di cawangan Perodua yang terpilih. Ini memang langkah besar untuk EV Malaysia. Korang rasa macam mana? Okey tak? Beli kereta tapi sewa bateri? Cuba komen kat bawah.